Berapa banyak duit boleh buat dengan day trading? Okey, hari ni aku nak share sikit dekat gold. Okay, berapa banyak profit kita buat hari ni. So ramai ingat kalau korang nak trade forex, trade gold ni korang kena jadi IB ataupun introducing broker. Maknanya korang kena promote Telegram group korang. Korang kena buat kelas, course untuk buat duit. Tak, sebenarnya kalau korang betul-betul trader, korang boleh buat duit anytime. Korang tak perlu pun ada Telegram group, tak perlu ada murid pun, tak perlu ada orang join affiliate link korang pun, korang dah boleh buat duit sendiri. Okay, so day trading setup goal kita hari ni mudah saja. Kita tengok dekat day 1, nampak gold tengah mencanak-canak naik. So korang tak payah fikir setup pelik-pelik. Korang tak payah nak guna apa benda indikator AI ke apa. Korang buy je gold. Korang tahu gold akan naik, korang buy je. So bila korang buy, sometimes korang akan loss, tapi loss korang sikit. Dan bila korang profit, korang tengok ni, kami baru buy sikit dengan modal kecil je dah boleh profit satu malam dalam $1,200. Kalau korang kira $1,200 dapat ni lebih kurang dalam RM5,000 lah. Okay, satu malam. Kalau korang tengok ni, tak tahulah ada berapa ribu pips ni kan. Dalam satu malam saja kami set up dalam pukul 11 malam, buy gold dekat level lebih kurang sini. Okay, biar saja price tu pun naik dan naik tak berhenti. Okay, so korang boleh trail stop loss saja. Bila korang nampak setup macam ni, gold tengah naik tak berhenti-henti ni, korang buy je gold. Kami dah pesan dah 2-3 hari lepas, suruh korang buy. Kalau korang buy gold ni, memang korang akan dapat profit yang banyak dalam masa satu malam sahaja. Okay, so inilah day trading setup, left trade gold, prof duit. Kalau korang rasa forex ni scam, gold ni scam, korang kena jadi IB nak kaya, sebenarnya salah konsep korang tu. Sebenarnya korang boleh buat duit guna handphone korang sahaja. So apa-apa, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok link kat bio. Tak faham ke apa, boleh chat DM kami akan cuba reply chat-chat korang. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang.